Lahirnya seorang wanita dari kecil beliau dilatih dengan silat dan seni mempertahankan diri. Suatu hari, British datang buat kejohan menghalau ibu tunggal dari skak-skak tanah yang menjadi tempat rezekinya menanam ubi. Disebabkan itu, Mak Lela berasa tidak senang hidup. Beliau mula merancang strategi dan memerlukan peperangan untuk menghapus British dari tanah Pahang. Demikianlah, Mak Lela merupakan pahlawan yang hebat dan mempunyai semangat juang demi memastikan penduduk kampung hidup dalam keadaan aman. Sepekan membeli jalan, tinggal sebentar, hidupi telaga. Nama dia ialah Mak Lela, mempunyai semangat juang demi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam mengaji ilmu. Hari ini saya ingin membicarakan tentang buku yang telah saya baca, iaitu buku Mak Lela karya Dr. Shakila, Syeda Hanan dan Prof. Dr. Khairi Arifin. Buku ini mempunyai dua jilid, iaitu jilid pertama dan jilid kedua. Seterusnya, buku ini juga telah diterbitkan oleh Syarikat Al-Seni Sdn Bhd pada tahun 2025. Tadi, di belakang saya ini merupakan sedikit gambaran sewaktu peperangan Mak Lela dan juga British. Di dalam buku ini terdapat seorang remaja yang bernama Mak Lela mempunyai semangat juang yang tinggi dan berani berhadapan dengan orang-orang British. Kemudian, sewaktu dia dari kecil lagi, Mak Lela ni dah dididik dengan ilmu silat dan seni mempertahankan diri. Suatu hari, British ni dia datanglah kan dengan membuat kekecohan dan waktu tu British ni dia membuat suka yang tinggi, lepas tu tanah nak dirampas. Yang paling menyedihkan ialah ibu tunggal dihalau keluar daripada tanah yang sekambang kera tu yang menjadi tempat untuk dia mencari rezeki dengan menanam ubi. Kesian kan? Lepas tu Mak Lela yang lihat kejadian ni pun rasa geramlah kan? Masa terdekat, kalau kita hidup dekat zaman tu pun kita mestilah rasa sakit hati kan? Apatah lagi kalau orang tweet kita sedikit pun kita dah rasa nak marah. Oleh itu, Mak Lela ni pun mulalah membuka mata orang kampung dan juga dia telah mula membuat strategi. Namun begitu, sewaktu peperangan itu dijalankan, mestilah mempunyai